Saya Muhammad Hafiz bin Abdul Razak, pengurusi JPKK Kampung Seberela. Alhamdulillah hari ini petang ni kita amat bertuah lah sebab Muslim Malaysia mari ziarah kampung kita ni melawat 10 buah rumah di Kampung Seberela ni lah. Jadi kita berucap berjuta-juta terima kasih lah kepada Muslim Malaysia kerana mari sudi melawat kampung saya ni. Alhamdulillah. Kamah dengan Abang Pano ke? Ya. Ni balik nebah semua. Bawa balik nebah dah getah ni. Nore start pagi ke ataupun Start pagi ya. tak pagi? Sudah nore kak. Kita nebah pula keluar. Nebah pula. Hanya ambil upah dengan tua yang sama lah. Mana nak tanya pasal anak ni lah. Anak ni istimewa lah. Dia daripada kecil lagi ke? Kecil ni. Dia nak cakap dengan dia? Boleh pun teka-teka dia mari tobik tak. Dia boleh panggil nek. Kalau mari tak ada senyap. Ya lah. Lepas tu apa ni makan minum apa semua dia boleh makan sendiri? Boleh. Boleh. Dan kalau kita we are hang apa dia faham lah. Umur berapa dah? 22 tahun. 22 dah. Dia ada barah ke? Bila baru pada orang. Dia lah. Dia. Cancer. Cancer. Maknanya boleh detect tu berapa lama dah? Daripada kita tahun lepas. tahun lepas. Nak kau lama tu. Allah. Kita buat kat ini cari. Nak tepung tanah. Maknanya memang kena ada urus ke dia lah. Alhamdulillah sehat mau dia. Yalah nampak sihat ni alhamdulillah. Makan pula lalu balik. Makan lalu. Baru dah terhati ya memang makan baik kat situ makan situ. Maknanya memang sepenuh masa rakyat noi gitu lah. Untuk kelangsungan hidup lah. Lepas tu lah ni rakyat dengan cuaca rakyat tidak menentu apa semua lah ni. Kalau hal sebulan saya nak tanya lah. Sebulan berapa kali boleh ngetipu? Allah. Lepas hari raya tak boleh tipu lagi. Lepas hari raya ni tak boleh kerja lagi ni? Tak boleh. Kita nak pecoh ya sekali orang wapu. Ya. Boleh lah 100 lebih. Lepas tu tak lah tak nak jual makan minum kan? Makan minum gitu je lah. Bagi ada makan. Besar uji ya dok. Kita bagi sedikit sumbangan je lah. Kata infak. Jadi harap sikit sebanyak. Untuk bulan ni kaya lah sikit insyaAllah. Bolehlah bertahan sehari dua. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita berjaya menyantuni seramai 10 keluarga di Kampung Seberangla, Hulu Besut ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin program Ziarah Mahabbah ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazalul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.